Hai, tahun 2026 ni mana kau nak buka puasa? Mai aku bawa kau ke Balairung Bandaraya. Hari ni ramai-ramai aku ke buffet Cita Rasa Malaysia ni. Kalau kau booking awal, early bird, RM55 ni untuk dewasa. Lauk pauk dia pun banyak kat sini. Kalau kau nak tahu menu-menu buffet ni gabungan 3 kedai tau. Mr. Steakhouse, Rest House dan juga Salai AMG. Kalau buffet tak ada kambing-kambing ni tak best lah bang. Ini menu utama dia yang kau kena cuba. Daripada yang biasa-biasa, pemanis-pemanis, dessert-dessert dia, sampailah yang berat-berat, memang kau boleh pilih kat sini. Jom kita tengok lauk pauk dia. Lebih 10 jenis lauk pauk termasuk lauk kampung ada kat sini tau. Anak-anak tu kau bagi makan western. Memang dia orang suka. Tahun ni bos-bos nak bawa staff berbuka kan. Boleh booking lah awal-awal kat sini. Kepada korang yang nak booking untuk mak ayah korang, family korang. Tahun ni aku nak buat satu reunion tau untuk kawan-kawan aku yang dah lama tak jumpa tu. Mesti best kan berbuka puasa kat sini santai-santai dengan kawan-kawan. Ramadan ni kira jadilah kan dekat buffet Cita Rasa Malaysia, Balairung Bandaraya, Taman Legenda Melaka.